Cerita ini aku kongsikan sebagai peringatan. Ia berlaku sekitar tahun 1998 di sebuah kampung lama yang hampir ditelan pembangunan. Rumah papan peninggalan arwah datuk masih berdiri. Dan disitulah nenek aku tinggal seorang diri selepas datuk meninggal dunia. Sejak kecil lagi kami dilarang masuk ke bilik paling hujung rumah. Nenek selalu pesan, bilik tu jangan dibuka. Itu janji nenek. Kami anggap ia sekadar pantang orang tua, tapi segalanya berubah selepas nenek jatuh sakit tenat. Jadi malam itu hujan renyai. Aku balik kampung untuk menjaga nenek. Sekitar jam 12:30 malam, nenek tiba-tiba memanggil aku ke sisi katilnya. Nafas dia semakin pendek dan tangannya semakin sejuk. Dan dengan suara bergetar, nenek minta aku ambil kain kuning yang tersimpan dalam almari bilik hujung. Aku dengan berat hati untuk pergi, tapi nenek terus mendesak. Bila sampai pintu bilik hujung dibuka, bau kemenyan menyambar hidung aku. Dan dalam almari ada kain kuning berikat tali hitam bersama sekeping kertas lusuh bertulisan tangan. Jantung aku berdegup kencang. Nenek suruh aku bakar je kertas itu di luar rumah dan jangan sesekali baca. Tapi rasa ingin tahu menguasai diri. Aku sempat membaca sepintas lalu. Ianya tentang perjanjian. Perjanjian antara nenek dan penjaga yang membantu nenek ketika muda dahulu. Menyembuhkan penyakit, melariskan tanaman, melindungi keluarga. Balasannya, satu janji. Bila tiba masanya, perjanjian itu mesti ditutup. Tiba-tiba angin kuat bertiup. Lampu rumah berkelip. Dari bilik hujung, aku dengar bunyi orang berjalan perlahan. Aku lari keluar dan bakar kertas itu seperti disuruh. Api menyala hijau kebiruan dan ketika ia padam, suasana terus senyap. Dan bila aku kembali ke dalam, nenek sudah tidak bernyawa. Wajahnya tenang, seolah-olah beban lama telah terangkat. Keesokan pagi, penduduk kampung beritahu, malam tadi mereka nampak bayang hitam tinggi berdiri di bawah pokok mangga, kemudian hilang selepas azan subuh. Sejak hari itu bilik hujung dibuka. Tiada apa-apa lagi di dalamnya. Kosong, tapi satu pesanan nenek masih terngiang di telinga aku sampai sekarang. Jangan buat perjanjian yang kau tak mampu lunaskan.